Alah, boring lah majlis tadi tu. Semua orang asyik pandang I je. Sampai nak makan pun tak senang. Iya, betul. Abang tengok semua guest tadi kan, really admire kat you. Maria, dalam hidup abang, Maria lah satu-satunya wanita yang paling cantik sekali tau. Alah, abang ni janganlah puji banyak-banyak sangat. Tak salah kan kalau abang puji Maria? Maria kan isteri abang. Maria tahu. Maria pun begitu juga. Pada Maria, abang lah segala-galanya. Sampai bila kakak nak macam ni? Dah 6 bulan lebih, Kak. Kakak asyik termenung, menyepikan diri. Kakak tak dapat lupakan Abang Yusuf, Sarah. Semalam, kakak mimpi lagi. Abang Yusuf... Kak, come on. Abang Yusuf dah tak ada. You have to face the fact. Sampai bila kakak nak menyeksa diri macam ni? Yang pergi tu biarlah pergi. Kita yang hidup harus teruskan penghidupan ini. Kalau kakak terus macam ni, roh Abang Yusuf pun takkan tenteram kat sana. Apa yang kakak nak buat? Kakak buntu. Saya rasa dah tiba masanya kakak keluar. Do some activity to occupy yourself. Meet new people. Mix around.
kakak perlukan seorang teman baru. Dan Sarah percaya sekurang-kurangnya kakak dapat melupakan semua mimpi-mimpi buruk kakak. Maksud Sarah nak suruh kakak lupakan Abang Yusof. Tak mungkin. Tak kakak, bukan. Bukan lupakan Abang Yusof. Cuma untuk meringankan tekanan fikiran dan emosi kakak. Sarah risau tengok kakak macam ni. Kakaklah satu-satunya kakak Sarah. Sarah tak nak apa-apa berlaku pada kakak. Entahlah Sarah. Kakak pun tak tahu apa nak jadi dengan kakak. Kak, macam ni. Kak dengarlah. Bok, ada ramai kawan. Apa kata kalau kita pergi makan malam sama-sama? Sekurang-kurangnya kakak dapat kenal dengan kawan-kawan dia. Bob tu orang filem, Kak. Mana tahu kakak boleh kenal dengan bintang filem ke? Entahlah. Marilah, Kak. Boleh, Tengoklah. Nanti Sarah beritahu Bob. Hello. Yes, Jeff. Kak Maria? Sekejap, Kak? Kak? Hello. Ya, Jeff. Puan perlu datang ke pejabat untuk tanda tangan beberapa borang penukaran hak milik pemindahan harta Encik Yusof. Biarkan dulu. Saya tak berapa sihat. Buat masa sekarang ni, fikiran saya tak tenteram aja. Puan, perkara ini dah lama sangat tertangguh. Kalau boleh, saya nak selesaikan secepat mungkin sebelum diserahkan pada peguam. Ataupun Puan nak saya bawa ke rumah dokumen tersebut. No, tak payah. Jeff bagi saya 2-3 hari lagi. Saya pergi ke office, ya. Okey? Bye. Apa Jeff nak, Kak? Pasal nak tanda tangan pemindahan hak milik harta Abang Yusof tu. Kakak dah tangguh lama sangat. Kakak perlu uruskan perkara dengan cepat, Kak. Jangan tangguh lama-lama, nanti orang lain ada kesempatan. Kak, orang pergi dulu. Ada date dengan Bob. Okay. Okay, ni very good. Okay, go. Relax. Okay, thank you. Okay. Right. Okey, ni bagus untuk hari ni. Right. Jangan lupa besok Okay. Okey, kita jumpa Bob jap. Tunggu kejap Bob. Right down for today. Thanks. Very good on the side. Okay? Besok jangan lupa ada lagi. Alright. Okay, see you tomorrow. See you.